Sing with me, Palestine soon to be free. No more foes, just harmony. Dreams to reality. I dreamt of a bright tomorrow, where better days eternally flow. After rain, sunshine shall follow. No sorrow, no pain to bestow. Yesterday's fears fade away. In a world where meaning holds sway, love conquers hate. Come what may, hope guides us each passing day. United we rise, never to cease. In His love we find our peace. Together we'll never walk alone. In a world where dreams are sold. Sing with me, Palestine soon to be free. No more foes, just harmony. Dreams to reality. Free, oh free Palestine, Inshallah. Free, oh free Palestine, Inshallah. Free, oh free Kashmir, Inshallah. Free, oh free Uyghurs, Inshallah. Free, oh free Muslim brethren, Inshallah. No more division, no more strife. Peace and harmony, the essence of life. United as one like in days of yore. In Medina's grace forevermore. In a world with meaning, hate has no place. Where belief fuels hope's embrace. Rise my people, let our voices ring. For in unity we find our wings. So sing with me, Palestine soon to be free. No more foes, just harmony. Dreams to reality. Free, oh free Palestine, Inshallah. Free, oh free Palestine, Inshallah. Free, oh free Kashmir, Inshallah. Free, oh free Uyghurs, Inshallah. Free, oh free Muslim brethren, Inshallah. No more division, no more strife. Peace and harmony, the essence of life. United as one like in days of yore. In Medina's grace forevermore. In a world with meaning, hate has no place. Where belief fuels hope's embrace. Sing with me, Palestine soon to be free. No more foes, just harmony. Dreams to reality. Free. Bati asal sutera sentuhan dewi lembut membelai bak bunga sari jadi pilihan buat sang suri. Kau si cantik, engkaulah si Bati. Terang benderang bulan purnama
dipandang tidakkan merasa jemu. Cantik telus gerbanganmu, bagai kiambang umpamaanmu, kembangnya molek dan layunya pun ayu. Sungguh halus tenunanmu, jadi hiasan orang Melayu. Jika dipandang tidakkan merasa jemu. Cantik telus gerbanganmu, bagai kiambang umpamaanmu, kembangnya molek dan layunya pun ayu. Mekar mawar di dahan duri, indah hiasan di kain pelekat, canting digores cemari seni, corak batik penyatu pemikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Encik Nur Azlan bin Ahmad, pengasas komuniti seni rupa Ageng Nusantara. Yang dihormati Encik Hadi bin Saleh, profesional artis dan guru seni bahagian seni halus dan batik tulis. Rakan-rakan yang terlibat, seterusnya para penggiat seni yang diraikan. Selamat datang ke Majlis Perasmian Ageng bagi tahun 2026. Hari ini kita berhimpun bagi meraikan warna-warni bakat dan ekspresi seni visual menerusi platform Ageng. Bertemakan warisan batik yang penuh nilai keindahan, semoga majlis kita pada hari ini menjadi pencetus inspirasi buat semua penggiat seni lukis dan warna. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita memohon keampunan dan berdoa kepadanya. Bagi memimpin bacaan doa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Nakiuddin Nafis bin Nur Azlan. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun secara dalam talian pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan pameran Ageng dalam talian bagi tahun 2026. Jadikanlah pameran ini sebagai satu program yang bermanfaat bagi kami untuk menambah ilmu pengetahuan, meluaskan rangkaian dan kenalan, menghargai karya-karya yang dipamerkan, dan yang paling utama ialah untuk meningkatkan keimanan kami kepada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah juga program ini sebagai wadah kami menyedari betapa besarnya kehebatan dan keagungan-Mu, Ya Allah, dengan mengurniakan ilham dan idea yang hebat kepada pengkarya hingga mereka mampu untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Ya Allah, Ya Razzaq, limpahkanlah rezeki kepada kami, khususnya kepada pembeli-pembeli karya yang dipamerkan pada hari ini. Kemudian, jadikanlah pempamer-pempamer yang mana karya mereka berjaya terjual sebagai hamba-Mu yang bersyukur. Manakala yang tidak terjual hasil karya mereka, jadikanlah mereka ini hamba-Mu yang tidak pernah berputus asa dan terus bersemangat menghasilkan karya-karya yang baik pada masa akan datang. Ya Allah, Ya Waliyul Azim, kami dengan rendah diri memohon agar pameran pada hari ini dilancarkan dari pemudahkan hingga awal hingga ke akhirnya, dan terhindar dari sebarang cacat cela,
kemungkaran dan kemaksiatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nakiuddin Nafis bin Nur Azlan di atas bacaan doa sebentar tadi. Warga Maya yang dikasihi sekalian, bagi memulakan bicara majlis, ayah bersama mendengar butiran kata daripada pengasas komuniti seni rupa Agen Nusantara dan Syed Nur Azlan bin Ahmad. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Yang dihormati Encik Hadi Saleh, merupakan jemputan khas kita pada hari ini. Beliau merupakan pelukis profesional, pelukis negeri Johor. Kepada peserta-peserta pameran pada tahun ini, kepada guru-guru yang membantu anak-anak muridnya menghasilkan karya untuk menyertai pameran tahun ini, kepada ibu bapa yang memberi sokongan kepada anak-anak untuk berkarya, membuat ekspresi karyanya, dan tentunya kepada penonton-penonton yang bersama kita dalam majlis perasmian pameran Art Gang 2026. Tema tahun ini ialah batik. Sebenarnya bukan saja-saja meletakkan tema batik tersebut. Sebenarnya ada beberapa perkara lah yang menjadi sebab kenapa tema batik itu dipilih. Pertamanya, tentunya batik tu kita tahu dia dekatlah dengan budaya kita, terutamanya di tanah air kita ni, dan di Nusantara ni secara umumnya. Yang keduanya, batik ni sebenarnya diletak untuk menjadi syarat yang setiap sesuatu tu ada asasnya. Bila kita berkarya, ada asasnya. Kita tidak berkarya ikut sebarangan. Maksudnya, mesti ada sesuatu yang kita pegang yang menjadi asas kita berkarya. Jadi bila kita letak tema, bila Art Gang letak tema batik, ia sebenarnya menjadi, kalau nak kata mengongkong, tidaklah mengongkong. Tapi sebenarnya dia menjadi batas lah, menjadi batas. Namun begitu, walaupun dikatakan batas, bila kata batas ni, adalah benda-benda yang tidak boleh dilanggar. Yalah, batas tu maksudnya dia ada had-had dia. Tetapi sungguh pun begitu, pameran Art Gang ni memang daripada dulu kita sebenarnya sentiasa meraihkan idea-idea. Jadi
walaupun kita letak tema batik, kita tetap memberi kelonggaran. Kelonggaran tu sebenarnya lebih kepada, ialah batik kalau cakap secara tradisionalnya, mesti ada lilin, mesti ada mungkin canting, mungkin batik blok, kan, batik terap. Tapi bukanlah begitu maksudnya. Bila Art Gang menetapkan yang tema batik tu diberi kelonggaran, kita sebenarnya memberi peluang kepada peserta untuk berkreativiti. Daripada dulu lagi memang Art Gang sentiasa mendukung kreativiti tu. Dengan kata lain, kita nak khususnya anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita berkreativiti. Sebab seni ni yang paling mudah lah untuk menjadi kan kreativiti itu sebagai asas untuk menghasilkan sesuatu. Okey, apa yang saya masukkan bila walaupun letak tema batik tapi dalam masa sama tidak mengongkong ialah bila saya kata, bila dalam syarat tu peserta bebas menghasilkan batik dalam apa media sekalipun. Boleh buat batik menggunakan media kering, maksudnya boleh melukis, boleh lukis atas kertas, dan tentunya kalau tengok macam dah melanggar asas batik yang mesti ada lilin, kan. Tapi yang dilukis tu adalah motif-motif batik contohnya. Mungkin selai batik yang tersidai di ampayan, mungkin gambar seorang jejaka berpakaian batik dan dia tidaklah lari daripada tema yang kita tetapkan. Dan peserta juga boleh membuat catan, akrilik, catan cat air, boleh juga menggunakan cat poster untuk menghasilkan karya batik. Dan tidak terhad di situ, peserta kita juga boleh membuat eksperimen, mungkin membuat penerokaan, nak dapat idea-idea baru. Sebenarnya batik ni kalau kita lihat di luar tu, batik tu dah macam-macam. Malah ada yang menggunakan tanah untuk blok warna supaya tak keluar daripada tempat yang telah corak yang telah ditentukan tu. Jadi batik tu dah jadi dari segi tekniknya dah pelbagai. Mungkin ada yang minat nak buat batik alaf baru menggunakan akrilik dan spray, membuat semburan atas papan akrilik untuk menghasilkan motif-motif batik. Mungkin ada yang nak buat ecoprint. Dan sungguh pun begitu, kenapa sebenarnya kita letak tema batik ni, sebenarnya kita nak menggalakkan juga peserta kita, pelukis-pelukis kita, terutamanya pelukis-pelukis cilik kita mendapat satu ilmu lain sebagai nilai tambah. Misalnya, bila dia nak buat batik, tentunya kena buat kajian. Perlunya mencari maklumat. Yalah, sekarang cari maklumat mudah saja. Dengan hujung jari, menekankan di telefon Androidnya, dapatlah maklumat.
Dan itu adalah budaya ilmu. Lepas dapat maklumat, buatlah lakaran-lakaran. Dan kalau nak buat lukisan batik, nak melukis batik sehelai baju batik ataupun kain batik tersidai di ampayan, maka letaklah, pergilah dekat ampayan dan letaklah sehelai kain batik di ampayan tersebut. Ambillah gambar, buatlah penelitian, lepas tu buatlah lakaran-lakaran. Lepas tu, hasilkanlah karya di atas kertas ataupun kanvas. Dan itu adalah budaya ilmu dalam berkarya. Kita nak beritahu, sebenarnya saya nak beritahu yang walaupun ada ramai orang cakap melukis ni seolah-olah macam taklah semua, mungkin ada yang mengatakan pelukis ni berangan, menghasilkan karya dengan membuat imajinasi tertentu. Betul, ada masa kita berimajinasi, ada masa kita sebenarnya menghasilkan sesuatu tu dengan ilmu, dengan kajian-kajian yang tertentu. Sebagai contohnya inilah, untuk menghasilkan karya batik ni, kenalah buat kajian. Apa itu batik? Bagaimana motifnya? Bukanlah sesuatu karya tu dihasilkan secara sembrono, secara membuta tuli. Dan macam saya cakap tadilah, inilah budaya ilmu. Dan sekiranya ini yang menjadi asas kepada anak-anak kita dalam kerja buat dia, membuat sesuatu, buat kajian dulu. Jangan cepat sangat terus membuat sesuatu. Kena kaji dulu, kena dalami dulu, perincikan dahulu. Lepas tu barulah buat sesuatu. Sikap ni sebenarnya bukan hanya dalam menghasilkan karya, dalam segala kerja buat, dalam apa bidang sekalipun. Dan macam mana yang pernah saya beritahu, sebenarnya Art Gang ni, walaupun kita ni adalah komuniti seni rupa, tapi sebenarnya bukanlah kita, dengan kata lain, seolah macam kita ni nak jadikan semua orang pelukis. Bukan begitu. Sebenarnya kita nak menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kerja buat seni itu kepada umum. Suatu hari nanti mungkin anak-anak Art Gang ni yang menghasilkan karya ni, dia menjadi seorang doktor. Dan disebabkan dia ada asas berkaitan dengan seni, faham sebenarnya apa yang menjadi asas untuk membuat karya-karya seni itu. Dan bila dia membuat kerja dia, katakan dia ni doktor bedah, dia belah pesakitnya, kemudian dia belah dengan berhati-hati sebab kerja seni memang berhalus. Kemudian dia akan jahit dengan teliti dan juga halus. Itu asasnya dalam pengkaryaan. Banyak juga saya bercakap tentang tema hari ini. Apapun, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua Art Gang yang telah bersama dalam segala aktiviti Art Gang daripada tahun lepas lagi, tahun sebelum ni lagi, daripada tahun 2009 dan daripada tahun 2013 pameran sebelum ni. Dan tahun ini merupakan pameran yang ke-11. Tahun lepas sebenarnya ada 2 pameran. Pameran dalam talian dan juga pameran di Singapura secara bersemuka.
5 tahun ni kita cuma buat satu pameran secara dalam talian. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong Art Gang. Saya sangat menghargainya. Dan Alhamdulillah Art Gang dengan izinnya bertahan lagi sehingga ke hari ini. Dan kita harap Art Gang terus lagi aktif pada tahun-tahun yang mendatang, memberi peluang, membuka jalan kepada sesiapa saja yang mahu mencuba berkarya. Dan saya juga berterima kasih kepada pelukis-pelukis profesional yang bersama dalam pameran Art Gang ni. Sanggup, kalau kata merendah, untuk bersama dengan peserta-peserta kita yang masih anak-anak, berkongsi. Dan saya percaya hasil karya-karya pelukis-pelukis profesional yang berada dalam pameran ini menjadi sumber inspirasi kepada anak-anak dan juga pelukis-pelukis muda. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang saban tahun juga sebenarnya menyokong pameran Art Gang ini. Harapan saya pameran Art Gang ni akan menjadi memang kita dah buat dia bertahun-tahun. Namun begitu, kita harap dia terus berkekalan lah. Maksudnya tahun depan dan tahun berikutnya tetap ada, insyaAllah. Okay, itu saja ucapan aluan saja yang agak panjang juga ni sebenarnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Encik Nur Azamil Ahmad, pengasas komuniti seni rupa Art Gang Nusantara di atas ucapan sebentar tadi. Sememangnya tema batik adalah salah satu tema yang sangat menarik kerana batik adalah warisan Nusantara yang perlu didedahkan dan sentiasa diingati, terutamanya kepada pelukis-pelukis cilik yang menyertai pameran Art Gang pada malam ini. Kain canting dilukis kemas, corak tradisi tiada tandingan. Hadirnya tuan membawa emas, rasmi Art Gang kita raikan. Hadirin sekalian, sebenarnya kita tidak kesorangan. Kami ada menjemput salah seorang tetamu utama yang ditunggu-tunggu. Beliau pernah memenangi bermula pada tahun 1993, memenangi Consolation Prize Rural Malaysian di Shah Alam Art Gallery. Sehinggalah yang terkini pada tahun 2025, beliau telah berada di Pameran Alam dan Guru Galeri Shah Alam. Beliau juga merupakan bekas guru di SK Bandar Mas dan salah satu karya beliau adalah Rimba Harapan. Hadirin sekalian, dengan ini majlis dengan penuh takzimnya menjemput Encik Hadi bin Saleh untuk memberikan sedikit kata-kata dan seterusnya merasmikan majlis pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam seni buat semua. Okey, alhamdulillah terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak komuniti seni rupa Art Gang, khususnya pengasasnya Cikgu Nur Azlan Ahmad atas jemputan untuk menyempurnakan perasmian pameran Art Gang dalam talian 2026.
Komuniti seni rupa Ageng yang diasaskan pada tahun 2009 di Johor merupakan sebuah komuniti seni yang sentiasa komited dalam memperkasakan pendidikan seni visual di Malaysia. Apa yang amat saya kagumi ialah Ageng tidak meletakkan sempadan kepada dunia seni. Penyertaannya terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, latar belakang pendidikan, pengalaman mahupun tahap kemahiran. Ageng membuktikan bahawa seni bukan milik golongan profesional semata-mata, tetapi milik setiap insan yang mempunyai minat, jiwa dan kecintaan terhadap seni rupa. Inilah kekuatan sebenar komuniti ini. Pameran Ageng dalam talian 2026 merupakan satu usaha yang amat bermakna dalam memberi peluang kepada lebih ramai individu merasai pengalaman berpameran. Lebih membanggakan, pameran kali ini menghimpunkan penyertaan daripada pelukis seawal seusia setahun sehinggalah kepada pelukis veteran tanpa menetapkan sebarang standard atau batasan tertentu. Pendekatan ini sangat bertepatan dengan falsafah bahawa setiap karya mempunyai nilainya yang tersendiri. Bukan hanya pelukis hebat yang perlu diketengahkan, tetapi setiap Hindu yang berani berkarya dan berkongsi hasil kreativiti mereka juga wajar diberikan ruang untuk dihargai. Tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga Ageng kerana berjaya menganjurkan pameran Ageng kali ke-11 yang dilaksanakan sepenuhnya secara dalam tarian. Lebih membanggakan lagi, pameran kali ini melibatkan penyertaan bukan sedikit kira-kira 10,000 orang pelukis dari seluruh negara. Ini merupakan satu pencapaian yang cukup luar biasa dan membuktikan bahawa seni mampu menyatukan masyarakat tanpa mengira jarak dan lokasi. Hadirin yang dihormati, tema pameran pada tahun ini ialah batik. Tema ini amat dekat di hati saya kerana sepanjang lebih 30 tahun berkecimpung dalam bidang pendidikan seni visual, saya memang memberi penekanan kepada penghasilan batik canting, batik ikat celup serta batik alternatif, batik ekoprint. Sepanjang kerjaya saya sebagai pendidik, saya berpeluang membimbing bakat-bakat muda sehingga berjaya mengangkat pencapaian murid dalam seni mewarna batik canting sehingga ke peringkat kebangsaan. Dan saya juga percaya batik ianya bukan sekadar warisan budaya yang perlu dipelihara, malah merupakan medium pendidikan yang mampu membentuk kreativiti, disiplin, kesabaran dan keyakinan diri. Sebagai guru pendidikan khas, saya juga menggunakan seni batik sebagai medium terapi seni. Melalui aktiviti mencanting, mengikat, mewarna dan menghasilkan corak, murid bukan sahaja menghasilkan karya, malah mereka membina kemahiran motor halus, koordinasi tangan dan mata, meningkatkan fokus, mengawal emosi serta membina keyakinan diri. Seiring dengan perkembangan dunia seni dan keperluan kelestarian alam, saya memperkenalkan batik alternatif, batik ekoprint, iaitu salah satu inovasi yang menggunakan daun, bunga dan bahan-bahan semula jadi tempatan bagi menghasilkan corak unik yang mesra alam. Okey, pendekatan ini sebenarnya menggabungkan nilai warisan, inovasi dan sustainable art sekaligus memperkayakan identiti seni batik Malaysia. Saya berharap tema batik pada tahun ini akan menjadi inspirasi kepada semua peserta untuk terus berkarya, bereksperimen dan menghasilkan karya bukan sahaja indah dari sudut estetik, malah membawa nilai budaya, pendidikan dan kelestarian kepada masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada jawatan kuasa penganjur,
para peserta, guru-guru, ibu bapa serta semua yang telah menjayakan pameran ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini sukacitanya merasmikan pameran Art Gang dalam talian 2026 yang mana ianya akan berlangsung pada tarikh 15 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Semoga pameran ini mencapai segala objektifnya dan terus menjadi platform yang mempertabatkan seni visual negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Hadi di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Sememangnya berkarya dicampur pula dengan tema batik bukan sahaja indah dari sudut estetik, malah membawa nilai budaya, pendidikan dan kelestarian. Pecinta seni sekalian, untuk makluman, karya seni yang dicipta boleh dilihat di galeri Art Gang yang disediakan. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan tata cara ke platform galeri Art Gang. Para hadirin juga boleh melihat di laman komen untuk mendapatkan pautan ke laman web tersebut.
Pencinta seni sekalian, anda pasti sudah tidak sabar untuk melihat karya anda dan juga karya-karya pencinta seni yang lain, bagaimana mereka mendapatkan inspirasi dan bereksperimen untuk menghasilkan sebuah karya yang bertemakan batik. Oleh itu, kita saksikan sama-sama montaj perasmian pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurashki binti Yaakob dari SK Seri Iskandar, daerah Perak Tengah, negeri Perak. Saya dengan ini 100% menyokong Art Gang Online Exhibition 2026 dan selamat maju jaya kepada semua peserta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adila Sulfila binti Muhammad Suhaili dari Sekolah Kebangsaan Seri Iskandar, daerah Perak Tengah, Perak. Saya menyokong Art Online Exhibition 2026. Salam maju jaya kepada semua peserta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdullah Syafudra binti Abdul Rahman dari Sekolah SK Tungku Nombor 1 Puang Johor. Saya menyokong Art Online Exhibition 2026 dan selamat maju jaya kepada semua peserta. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Suraya binti Zainuddin dari Unit Pergigian Ortodontik Kelang Johor. Saya menyokong Art Online Exhibition 2026 dan selamat maju jaya kepada semua peserta. Kami dari SMP Seri Iskandar daerah Perak Tengah, Perak menyokong Art Gang Online Exhibition 2026. Selamat maju jaya kepada semua peserta. Kami daripada SMP Seri Iskandar Perak Tengah, Perak, kami menyokong Art Online Exhibition 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazim bin Suhaimi dari Sekolah Kebangsaan Jalan Yusof, Muar, Johor, Darul Takzim. Saya menyokong Art Online Exhibition 2026 yang bertemakan Batik Warisan Nusantara. Selamat maju jaya kepada semua peserta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alia Alisha Putri binti Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar, Mesir, Johor. Saya menyokong Art Online Exhibition 2026 dan selamat maju jaya kepada semua peserta. Bye. Dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, maka Majlis Perasmian Art Gang tahun 2026 telah sampai ke penghujungnya. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tetamu jemputan dan hadirin sekalian atas sokongan serta kehadiran anda pada malam ini. Saya mewakili pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan meminta maaf sekiranya ada kesilapan yang kami lakukan sepanjang kami mengendalikan majlis pada hari ini. Pencinta seni sekalian, satu karya, satu cerita, satu jiwa, satu pentas ribuan bakat berjuta inspirasi. Semoga dengan perasmian pada malam ini dapat menyemarakkan lagi dunia seni visual. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.